Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okay, sebelum kita memulakan kelas kita pagi ini, kita mulakan dengan umur kita. Al-Fatihah. Okay, semoga menu yang kita nak share hari ini menjadilah sebab yang ni hari tu first time try, yang ni second time. Harap-harap dia menjadi untuk manfaat kita semua lah. Okey, hari ni kita nak buat nak kata apa, nak kata apa ke, nak kata apa tu resipi yang di kawan kita share lah. Okey. First sekali nak guna food processor boleh, nak guna blender boleh. Ataupun nak manual kan, nak guna whisk pun boleh. Yang mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Okey, sebelum kita nak mula tu, kita kena siap bahan-bahan dia. Okey, bahan-bahan dia terlebih dulu. Kita tengok. Okey, yang ni adalah tepung. Okey, tepung naik sendiri. Okey, sebanyak 250 gram tepung naik sendiri. Okey, diayak bersama dengan baking powder 1 sudu teh. Okey, kita ayak dah. Ini kita dah ayak dah semalam. Okey, kemudian gula. Gula kastar. Gula kastar sebanyak 100 gram. Okey, 100 gram. Minyak masak. Minyak masak 100 ml. Okay, minyak masak 100 ml. Ada setengah orang nak pakai minyak jagung ke apa, tak apa. Kita pakai minyak sawit je. 100 ml. Kemudian kita gunakan sirap. Okay, sirap rose. Okay, kita boleh juga guna kita punya jus bergol. Okay, jus bergol kita nak buat mangga ke, nak buat orange ke. Sebab hari tu kita dah buat guna jus bergol orange. Kali ni kita nak guna apa? Sirap pula, sirap rose. Okey, sebanyak 150 ml. Okey, sirap rose sebanyak 150 ml. Okey, apa-apa sirap pun ukuran dia 150. Kemudian air. Okey, air kosong lah, air kosong 100 ml. Okey, 100 ml. Kalau ikut resepi yang kawan Kak Intan bagi, dia tak bubuk overload. Okey, Kak Intan nak try buat overload hari ni, nak bagi dia lagi kebus-kebas. Okey, kita buat overload satu. Okay, dan kita mula. Kita nak try gunakan food processor. Hari tu kita gunakan whisk saja. Okay, untuk nak guna piring ni lah. Okay, dia punya yang ni. Okay, pertama sekali kita masukkan dulu yang cecair. Okay, kita masukkan dulu yang cecair semua. Yang mana-mana dulu pun tak apa. Kan, dia kata nak guna air cooker. Saya kita guna air cooker. Kita buat yang ni. Yang ni kalau tak berapa merah lagi kita boleh tambah lah. Kita nak tambah warna. Kalau tak mau tak apa. Okey, gula. Kita nak resipi ni kita nak tambah sedikit overlap, kita kena ambil yang elok lah. Kalau dia tak elok, dia tak mau cucuk. Supaya elok pun. Okey, dalam satu kita ambil dalam satu sudu macam ni je. Okey. Dia tak masuk telur apa tau. Okay, telur dia on, kita boleh lah. Siapa yang dah beli dia tahu dah kan. Kita boleh guna nombor 1 ataupun 2.
Okey, belok tak. Bukan belok tak. Betul-betul lock dekat mesin. Orang kita bagi kita hancur. Kita bagi hancur. Okey. Kita nak bubuh pun atas ni pun boleh. Kita nak bubuh terus pun boleh. Tak masalah. Okay, kita masukkan. Okay, kita nak bagi dia apa, rata lah. Kita kacau sikit nak bagi dia rata. Okey, ni dia tak perlu buat macam kek sampai dia kembang putih kan. Cukup sekadar dia adun rata. Okey, adun rata. Okey. Ini kita letak tepi. Okey, kemudian kita nak masukkan ke dalam uh, apa nama, kita pakai kak ni tau. Kak, okey, boleh juga guna acuan lompang kan, acuan lompang kita greasekan dulu. Okey, ni kita nak guna kak ni lah. Okey, nak mudah. Kak ini Nak boleh mudah. tundukkan sikit kamera tak? Apa dia? Tundukkan sikit kamera, tak nampak. Okey. Okey. Okey, okey, kita boleh masukkan dia dalam apa? Bag ni. Untuk kita nak mudah apa, pump masuk dalam tu. Okay, kita boleh masukkan ni. Ikutlah, ikut nak pakai sudu pun boleh, dia tak ada masalah. Sebab dia punya adunan dia pekat lah. Adunan dia pekat.
Kemudian kita potong lah ujung dia. Saya nak acuan berapa? Tak, saya acuan tak kisah berapa pun. Ikut kita. Ikut kita nak pakai kad mana. Itu kita pakai kad yang besar sikit. Okay? Boleh je. Yang mana-mana pun tak ada masalah. Okay, kita potong ujung dia. Yang ni kita pakai cawan apa kad yang kecil je. Sebab kita pakai apa dia punya tu, lubang dia tu kan. Okay, kemudian kita pump. Kalau kita nak bagi dia kembang mekar tu, kita kena pump lebih kurang dekat-dekat lah. Dekat-dekat nak penuh cawan lah. Penuh cup dia tu. Nak buat apa perasa pandan ke apa ke semua boleh ikut kita lah. Nak guna jus bergul kita, mangga pun sedap, uring pun sedap. Uring dia rasa sama-sama ni. Kak Intan, kalau yang sirap ros tadi boleh ke ganti dengan bergul? Boleh ganti dengan bergul. Sebab hari tu kita dah buat dah orange. Tak kira orang kat rumah jemur pula. Boleh nak ganti nak ganti yang apa? Delima pun boleh. Mangga pun sedap. Oring dia sama-sama ni. Macam jadi macam kek oring. Okey, kalau kita ada acuan lompang pun boleh. Tak ada masalah. Acuan lompang kan dia comel-comel. Okey, ni jadi macam tu lah. Okey, dia dah jadi macam tu. Kita letak-letakkan dia lah sikit. Letak-letakkan. Macam kita buat kek juga lemak. Lemak. Okey, okey. Lah ni kita nak gunakan cooker kita. Okay, sebab mudah saja kita tak gaduh nak panaskan apa kukusan terlebih dahulu. Okey. Okay, siapa yang dah ada air cooker ni? Macam-macam dia boleh buat. Okey. Kak Intan boleh pusing air cooker tak? Nanti nak tengok macam mana Kak Intan setting. Okey, jap. Okey, ni air cooker kita. Okey. Kalau kita duduk apa orang tak ramai kan, kita boleh lah. Yang ni kan mudah lah. Kan kita nak buat yang apa uh, adunan yang tak banyak, yang orang kata apa yang agak-agak kita nak makan pemphi saja memang sesuai. Okay, yang ni kita nak gunakan, kita gunakan 2 layer. Kita boleh buat 2 layer. Okay, kita boleh buat 2 layer. Kita nak mengukus ataupun nak steam. Okay, nak steam. Bila nak steam, kita kena gunakan air. Okay, ni ada air. Di sini dah ada sukatannya semua lah. Kalau kita nak buat berapa minit dan sebagainya, kalau kita dah lebih lagi kita tambah air. Okay, kita nak buat berapa minit dan sebagainya, kita sukat berdasarkan air ni berdasarkan minit. Okay, mula kita pukul dulu lah 40 minit. Okay, kita tuang saja dalam ni. Okay, kita dah ambil dah takat dia 40 minit. Kita tuang saja dalam ni. Steam mesti kena ada air lah. Steam mesti kena air sebab dia akan naik dia punya dekat situ. Okay, kemudian
Kita nak susun lah. Kan, ini yang layer yang pertama. Kita nak letak ni. Harap-harap dia mekar kau ni tak. Jangan dia maju pula. Okey, kemudian kita nak letak layer yang kedua. Okey, lagi satu. Okey, kita masukkan dalam ni. Turunkan dia punya handle ni, turunkan. Okey, kemudian kita nak set masa. Okey, dia nampak tak? Dia nampak ke sekarang? Tak boleh. Tak boleh tak? Angka tu tak nampak. Tak, kita angkat lah. Okey, kalau angkat nampak tak? Boleh, boleh. Okey, baik kita touch ni on. Okey, kita touch dia on eh. Okey, kita nak tutup dulu pun boleh. Okey, okay, tutup ni dia dah siap dah. Okey, dia dah siap ni di hujung. Ha. Okey, bila kita pilih mode steam. Okey, nampak sini dia tu. Dia ada wap-wap tu. Dia auto akan keluar 120 darjah Celsius. Okey. Kemudian kita nak ambil berapa minit? Kita nak ambil berapa minit? Kita write dululah. Kita bersetuju dengan dia punya suhu ni. Okey, kemudian kita nak ambil berapa minit? Okey, kita ambil 10 minit. Okey, ambil 10 minit. Berdasarkan acuan lah. Tengok acuan dia macam mana. Okey, kemudian kita start. Start, tunggu dia berorder. Okey, siapa yang dah ada episode? Boleh start satu. Satu. Kan, mudah. Kalau kita buat masak steam ke, kan, dia memang yang syoknya egg cooker ni dia mengekalkan nutrisi dalam masakan kita. Sama ada kita masak grill-grill ke, kan, atau kita masak sayur yang better, sayur dia tetap segar. Dia tetap segar. Ha. Okay, kalau kita masak sayur, sayur tu tetap segar. Rangup, apa dia, rasa manis dia, dia tak layu. Sayur tu masak tapi dia tak layu. Tu dia punya specialnya itu ni. Dia apa kata, dia mengekalkan nutrisi, zat-zat dalam masakan kita. Macam daging ke, ikan ke, sayur ke, semua. Kan kalau kita nak buat bengkang pun mudah sangat dengan air cooker ni. Kan orang yang suka makan bengkang pandan, lepas tu yang apa bengkang yang ada lengan tu kan dia panggil bengkang kemboja tu. Okay, pun mudah. Menggunakan air cooker ni memang mudah lah. Kita boleh buat semua. Jadi kita nak buat tak banyak. Kita nak makan family kita yang family kecil, kita gunakan air cooker ni. Kita gunakan dia punya sukatan kurangkan. Kalau dia pun guna cup besar, kita guna cup kecil. Kalau dia pun guna gram banyak, kita bahagilah. Bahagi 3 ke, bahagi 2 ke. Untuk dapatkan portion yang cukup-cukup kita nak makan untuk family. Kan nampak dia macam ni tapi dia boleh pelbagai guna. Kan memang best lah. Air cooker ni. Kan. Bulan ni, yang bestnya bulan ni ada siap dapat hadiah lagi. Tunggu apa kejadian. Harap-harap dia tak maju, dia mekar. Harap-harap dia mekar lah. Itu kita buat yang orange. Okay, kita simpan lagi tau. Simpan berapa? Simpan nak tunjuk. Okay, dulu yang kita buat yang orange jadi macam ni. Yang ni guna cup yang besar. Okay, cup yang besar. Okay. Kalau kita nak cantikkan dia, kita kena bubuh dalam, kalau kita nak guna yang kertas ni, kita kena guna acuan.
Sama ada kita masukkan dalam acuan lompang ataupun acuan yang tin tadi yang kita buat besuk raya kan. Nak buat apa, sarang semut tu, besuk sarang semut ataupun mazola tu, mazola tu apa, uh, apa dah sebut apa, yang ada kismis tengah kan. Peanut butter tu, kita gunakan acuan tu, letakkan apa, beg kertas yang kecil. Yang tu Kak Intan guna borgol kah? Yang ni saya guna borgol. Guna borgol. Borgol oreng. Memang sedap. Rasa dia masam-masam manis. Itu yang best tu sebab masam-masam manis. Macam kek orange. Dia punya rasa macam kek orange. The best. Simpan ni, simpan apa? Simpan untuk nak apa? Nak duduk kan? Nak. Ni first time kita buat. Ah, Jadi, Kak Intan, Yati ya, masuk lambat tadi. Kak Intan guna ya. tepung apa tu? Tepung naik sendiri. Oh, tepung naik sendiri. Tepung naik sendiri, campur dengan baking powder satu sudu. Kak Intan nanti share resepi dalam grup nah. Okey, okey, okey. Tak masalah. Okey, apa nama kalau kata try buat lah kat rumah jadi cantik elok kan kupas-kupas. Boleh lah open order. Tapi yang orange kita boleh try tau. Kalau kata orang yang dia tak mau manis-manis sangat kan, kita boleh guna ni. Jus delima. Sekarang ni dah keluar packaging baru. Okay, kita boleh guna jus delima anggur ni. Dia tak rasa manis-manis sangat. Macam ni. Lagipun kita tadi kita dah bubuh gula kan. Ah, jadi kalau kita buat sekali rasa manis, nak kurangkan gula pun boleh, tak ada masalah. Ataupun orang yang apa, boleh je kurangkan gula. Ni. Yang kita guna itu yang ni. Kalau nak buat kek goreng, nak buat yang tadi ni, apum yang ni, kan kita nak guna dia punya resipi apung sangkuit ni, kita boleh gunakan jus oreo bergol ni. Dia memang pekat, melekat lah. Kan, dia memang pure lah. Memang kalau kita rasa memang betul-betul yang rasa orange dia. Kok orang rasa nak buat apa apung jambu batu kan boleh juga. Kan jadi kita boleh mereka sendirilah. Kita boleh mereka. Kan pasal apa pasal kita buat dia macam tu. Kak Intan, keseluruhan ambil masa berapa lama tu? Kalau yang besar tadi tu kan kita buat hari tu kita ambil masa dalam 25 minit kalau tak. Tapi yang ni yang kecil kita baru nak try buat hari ni. Kan nak try buat hari ni. Tadi kita ambil masa 10 minit. Ambil masa 10 minit. Mungkin kita boleh kita tengok macam mana kejadian dia. Jadi kita ambil masa 10 minit. Yang dulu kita buat satu lapis aja. Yang ni kita try buat dua lapis. Kita boleh apa? Kita boleh try lah. Try, kita boleh try sendiri. Ikut. Ikut. Try and error lah. Try and learn. Dia kan kita buat lagu ni tak jadi. Kita buat lagu ni. Yang nak makan kita aja kan. Kita dah tahu lah semua macam mana. Kita boleh ni lah. Salah. Kita nak set dia tu untuk kemulaan tu kita nak setting dia. Ah, Kadang-kadang kalau kadang-kadang kita duk pergi beli uh, akum kan, akum yang dia pun buat akum yang ada gambar kartun kan. Dia punya kad yang kita guna tadi dia terlalu besar. Kan kalau kita beli kat anak kan, kita beli akum polka dot kan yang kecil-kecil tu. Memang guna kad tadi lah. Ini yang first time lah kita baru nak try. Try di kelas ni lah. Okay, ni yang dia kad dia kecil kan. Yang kita duk buat biskut raya tu kan. Kita duk buat biskut raya. Kecil kan. Kalau kita tengok kat kedai tu, dia kurang dia pakai kad ni yang kecil-kecil kan. Yang duk hubungan mak kartun-kartun tu dia kurang. Tapi kita nak pakai yang besar sikit pun tak ada masalah. Yang sedang kan, yang besar sikit pada saiz ni pun boleh. Kan macam orang buat apa cupcake kan. Guna cupcake tu dia besar sikit. Ada cupcake tu dia besar. Okay, kita tengok. Jadi ada dari mana? Harap-harap dia makan. Okay, 3 minit.
Kalau kita kalau kita tengok kat sini kan dia ada uh, apa, fungsi-fungsi dia. Kalau kita nak steam dia naik, kalau tadi kita dia menyala dia akan ada, kita nak bakar ayam dia tunjuk gambar ayam dan sebagainya. Kita boleh pilih kat situ. Kalau kita nak buat bakar kek pun kita gunakan yang lambang ayam tadi. Kan kalau kita nak bakar kek, nak buat lambang ayam tadi, kita nak letakkan air pun tak ada masalah. Kita nak bagi kek tu lagi moist. Ah, Siapa yang dah biasa buat apa-apa dah guna apa selain daripada bakar ayam yang menggunakan air cooker ni, uh, bolehlah kita boleh search dalam tu ada banyak resipi-resipi. Lepas tu resipi-resipi tu kita boleh ubah suai ikut ikut tekak juga. Kita ubah suai ikut tekak kita, kreativiti kita. Kita nak mana kita boleh kita ubah. Ada sesinya kita ikut yang tu 100%. Kita ubah suai. Dia tak lambat dah nak masak, 35 second lagi. Kalau kata kita pakai jus bubuk oren tadi, kita bau oren dia tu kan. Tu mabuk ada bau oren. Siapa yang ada anak kecil kan, ada yang suka-suka makan jenis-jenis macam ni. Dah lah, pergi dah dekat vendor-vendor tu, boleh je buat sendiri. Okay. Bila dia masak, dia ada bunyi tau tadi. Dia ada bunyi. So, kita offkan dia dulu. Okay. Kita nak tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Wow, merkah. Wow. Lekar. Wah, macam Okay. ros pekar. Okay. Alhamdulillah jadi. Okay. Mudah saja. Ha. Okay. Okay. Kita nak angkatkan dia. Cantik lah. Nak tengok yang belah bawah pula. Okay. Kita tengok yang belah bawah. Okay. Kita angkat dia ni. Okay. Hmm. Cantik. Jadi juga bawah tu. Cantik. Okay. Cantik tak? Cantik. Buat apa makan? Kak Intan Ini nanti kita share gambar Kak Intan. okay, nanti kita buatlah untuk kat rumah. Okay, sana kita pegang satu. Dulu biasa juga buat pakai pakai steamer biasa lah, tapi tak semua dapat merkah. Ah, Tak dia semua ada yang buat. mekar, ada yang tak mekar. Mm-mm. Buat dalam ni untung lah sekejap je. Ya, tak saja. Lepas tu boleh makan kita untuk kita makan sikit-sikit lah. Untung lah. Ya, Betul. Kalau okay. steamer tu nak kena letak air, nak kena tunggu. Ya, ya betul. Yang ni nak basuh apa pun tak gaduh. Tak nak kan kita susun dalam kan susun dalam bekas. Kak Zana, kita buat Kak Zana. Buat jual kan? Buat makan. Intan, pergi demo senang ni. Ah, Baju siap. Ambil gambar Azad. Dua Azad nampak muka hang tak nampak pula. okay. Okay, ni apa Mekah kita by air cooker. Nampak tak? Awak kelabu. Labu. Dia tak dapat capture warna dia. Okey. Ah, Dia dia Tak. ada sikit Intan. okay. Kena gerak sikit ke dalam ke belakang. Okey, okey. Okay. Sikit lagi belakang sikit. Kuih belakang sikit. Okay. Kejap, belakang sikit.
Warna dia tak cantik. Okey. 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 Yang ni bila kita pupuk overlay kan. Bila kita bubuk overload, dia punya kek ni dia ringan. Dia ringan, dia gebu. Kan? Sebab Kak Intan buat yang mula, ikut resepi yang dia berbagi, dia tak gebu lembut, dia tak gebu ringan. Dia gebu juga tapi dia gebu berat. Okay, bila kita guna overload, bila kita angkat ni pun dia ringan. Betul. Ringan. Jadi kita guna overload supaya dia nak bagi dia gebu. Gebu bebas. Okay, jadi dah kita punya apa aku mekar. Ah, okay. Apa? Semoga sharing Kak Intan bolehlah memberi manfaat kepada semua. Kan bolehlah ambil ni nak buat open order ke. Boleh saja. Kan bila kita dah tahu bolehlah kan. Mula-mula kita buat makan-makan dulu. Lepas tu orang tanya, betul kita bolehlah. Macam tu. Jadi tepung dengan baking powder tu kena ayak sekali. Supaya dia tak mau nanti kan baking powder tu bila dia tak rata, kita akan rasa dia sikit pait-pait. Jadi kita bagi dia rata. Okey. Berapa Okey, biji cantik tak? ni dapat Intan? Ya, Itu satu adunan berapa biji? apa dia? Berapa biji dapat satu adunan? Yang kecil ni tak pasti lagi. Ni first time buat yang kecil tu semua. Yang besar itu? Yang besar itu dia dapat dalam uh, tujuh. Tujuh kalau tak silap. Dia guna hak ni, paper cup ni. Oh, banyak jugalah. Dalam 14 biji macam tu lah yang kecil ni rasanya. 14 ke? Ah, dia guna yang ni tu. Yang kan? Yang Oh, besar. dia besar. So kalau Hmm. kita nak buat makan ni, yang orang kata apa, koyak mulut tu juga. Yang ni kira okey. Kalau yang ni besar. Yang besar ni Banyak kita juga kena lah. guna lama sikit lah. Kita nak tunggu dia. Okay, yang ni kita guna 10 minit je. Kan 10 minit kita naik 2 layer. Kan kita guna acuan ni lah sebab muat-muat dia lah kan. Acuan ni yang dia buat biskut raya dulu. Kan dia kira elok-elok yang ni lah. Kalau ada satu lagi tu dia besar sikit acuan ni. Rasa macam tak muat. Kita boleh pergi. Kak Intan, kalau kita letak dalam air cooker punya bekas yang warna hitam tu boleh ke? Yang bekas mana? Air cooker, bekas hitam dan yang air cooker punya tu. Yang apa kan yang kita nak buat apa-apa tu kan yang bekas dia tu boleh. Tapi dia jadi seketul Kau nak buat cup ke Dia ataupun nak kena buat pakai ketul? cup lah kan? Guna cup. Boleh, boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita cup, okay, cup, ketua dia lah. Kalau kita pakai cup, kita nak buat apa-apa lah, biskut raya ke apa. Kalau kita tak pakai acuan ni, Dia kalau kita tak pakai merembang. acuan ni, Dia merembang. dia akan jadi cantik elok. Dia tak jadi muncul, dia akan jadi melembang lagi. Itu ketua dia. Okay, ketua dia. Kalau macam ni dia besar ke? Yang ni dia besar, dia tak muat ni. Dia tak muat kepala ni. Ni dia tak muat. Tapi boleh juga. Boleh, boleh. Ini boleh. Boleh. Lepas, lepas. Lepas yang lubang 9. Lubang 9 lepas ni. Boleh. Sekarang tak try ni, buat agak-agak apa. Layer bawah. Lepas tak layer bawah? Yang mana? Yang bawah. Ah, Atas tu lepas, bawah lepas tak? Tak lepas kat bawah. lepas, lepas. Oh, ya lepas. Oh, okey. Masuk Yang dalam tu bawah. lepas tau. Dalam tu bawah lepas. Lepas. Oh, okey. Ah, Cepat. Lagi cepat. Jadi kita boleh guna yang 9 lubang. Dia kalau kita nak buat jenis apung ke jenis kek ke mini kek tu kan. Kalau kita tak bubuh guna yang ni, dia tak akan jadi duduk terletak elok macam ni. Dia akan jadi melembang. Kek tu akan jadi melembang. Apa ke apa kan dia akan jadi kembang lah. Dia akan jadi tak ikut ni lah. Tak ikut kad dan ni yang asal. Ni kan. Saya Ini ikut. boleh buat cupcake ya. Macam cupcake lah. Kita guna acuan yang buat cupcake. Kan nampak tu mekar elok. Ha, okay. Okay, itulah kita nak sambung lah. Sambung kukus. Okay, semoga
apa sharing kat Intan pada pagi ni memberi manfaat kepada semua. Okay tak kek tu? Mari kita rasa apa rasa. Okay. Kita boleh gunakan jus kita. Nak buat mangga, nak buat hari ni nak buat mangga tu ya. Kita boleh pelbagai kan. Okay. Okey. Okay. Terima kasih Kak Intan. Nak resepi ya. Pasal pada pagi ni dengan aspek apa lah dan surat tuan. Okey, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam.